Aku baru unboxing satu smart projector brand daripada Swiss Thomas ni. Beli sebab apa? Anak sibuk lah nak pergi tengok wayang apa kan. So lepas ni korang boleh tengok wayang dekat rumah. Kita pancarkan saja kat dinding. Okay, ni dia punya device ni, aku dah pancarkan dekat punya dinding. Dia menggunakan Android version 13, Bluetooth version 5.0, menggunakan Wi-Fi dual band 2.4 dengan 5G. Lepas tu dia ada auto keystone So kalau korang tengok kat depan ni kan, kita turun kat bawah dulu. Macam ni dia mengembang kan. Dia automatik akan menegak. Bila kita naikkan balik, kembang, dia automatik akan petak balik. Tu lah dia punya teknologi. Untuk dia punya interface, dia dah pre-install siap-siap Netflix, YouTube, Google Play, Chrome. Kalau nak install benda-benda lain, kita boleh masuk dia punya market Google Play ni lah. Kita akan tengok dia punya quality video Okay, korang tengok dia punya quality video 1080 HD. Memang cantik, sharp. Dia punya sound pun cantik sebab apa? Dia menggunakan speaker built-in. Kita akan cuba dengar dia punya quality audio So korang boleh dengar dia punya quality audio pun cantik. Sebab apa? Speaker ni pun dah cukup dah. Tak perlu nak gunakan external speaker kan. Just connectkan dia dengan wifi rumah korang ataupun hotspot ke, kita dah boleh tengok kartun guys. Nak main game ke, yang main PS, nak pancarkan dekat projector ni pun okey. So kalau korang minat dengan projector daripada Swiss Thomas ni, harga dia pun murah. Boleh tekan link kat bawah.